Yang ni paling aku rasa fail. Aku tak tahu, macam aku cakap, aku tak tahu berapa bajet dorang. Kenapa? The name, the tech gauge, the aim from movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum. Hai. Okey. Hari ni aku pergi tengok filem Duyung Legenda Aurora, sequel untuk filem Duyung tahun 2008. Filem Duyung tu. So ni yang sequel nombor 2 dia. Selepas lebih kurang 17 tahun, dia ada. Adakah sebuah sequel yang diperlukan ataupun tidak? Bagi aku tu bukan isu. Yang penting dia punya pelaksanaan ataupun execution dia bagus, skrip dia, jalan cerita dia bagus. Walaupun dia punya yang pertama tu dah orang kata dah best, dah masterpiece, dah settle lah kan cerita dia. Kalau dia nak buat sambungan untuk satu cerita yang baru ataupun satu idea yang fresh, tak ada masalah pun, tak ada isu pun. So cerita ni macam mana? Okey lah. Cerita ni diarahkan oleh pengarah yang sama dengan Duyung yang pertama tu, A. Razak Muhyiddin ataupun Profesor A. Razak Muhyiddin. Dia punya pelakon pun ada pelakon yang lama tu yang masih dia mengekalkan, macam Saiful Apek ada, lepas tu ada Maya Karin ada, siapa lagi ni, Yasmin Hani ada, lepas tu ada Yasin pun ada yang jadi Orik Beruk tu kan. So lepas tu dia tambah pula pelakon baru ataupun hero-heroin baru. Ada Anna Jobling, ada AI48. Lepas tu dia punya watak antagonis dia ada Nadia Brian, lepas tu ada Yusri K. Aryo, ada kumpulan Zero, adalah tu ada Saiful, ada seorang lagi tu siapa nama, Sarip. Dia campur lah pelakon baru dan pelakon lama. Ya, bagus, agak bagus. Sebenarnya cerita ni pasal Aurora. Aurora ni anak kepada puteri ataupun watak ataupun pelakon dia Maya Karin. Kalau dulu korang tengok, itulah puteri dia yang jadi Duyung tu. So ni kali ni pasal anak dia, Aurora. Aurora kena colek dan Aurora ni juga bercinta dengan anak Saiful Apek ataupun anak kepada Jimmy, AI48 jadi Dash. Macam-macam benda yang berlaku. Dapat tak dorang cari Aurora, macam mana dorang dapat? Ya, yang lain tu semua kau pergi tengok sendirilah. Okay, aku mula dengan apa yang best pasal filem ni. First thing first, yang aku suka dia masih mengekalkan lah pelakon, orang kata pelakon original ataupun pelakon dia yang asal awal-awal tu kan. Ada Saiful Apek, Yasmin Hani, Maya Karin of course, dan Yasin. So kat situ nampak lah, kau tak rasa lah awkward. Kau nampak lah kesinambungan filem Duyung 1 dengan Duyung 2 ni. Dia ada link dia lah kan. Orang kata tak adalah tiba-tiba macam nak cerita pasal Duyung yang kau tak, dia kata sequel tapi tak ada watak-watak origin tu. Kau akan rasa sangat macam betul ke sequel kan. So ya, ada membantu. Dan apa juga yang best, komedi dia, beberapa punchline yang aku boleh gelak. Dan surprise, ramai juga yang gelak. Bukanlah ramai, tapi aku dengar lah orang gelak kat belakang kan. Penonton-penonton lain. Dan ada juga part gelak. Aku tak tahu itu kelemahan aku ataupun itu memang disengajakan, memang itu plan pengarah. Ada part yang aku boleh gelak bukan sebab dia punchline, sebab dia mengarut sangat. Itu je lah. Aku rasa ya, part mengarut tu kadang-kadang aku rasa macam annoying pun ada. Tapi benda tu it's work, boleh bagi aku gelak. Ya, tak tahulah nak kata okey tak okey. Terpulang lah. Korang boleh share aku kalau korang pergi tengok. Share dengan aku kat ruang komen, bagi korang macam mana, boleh gelak ke tak kan. So apa lagi yang best pasal cerita ni? Tak ada. Seriously, tak ada. Aku tak tahu apa lagi yang best. Ya, cuma mungkin lakonan Saiful Apek, pelakon-pelakon yang lama tu okey lah. Tapi pelakon baru, Anna Jobling, ya okey. Tapi yang lain aku rasa macam okey lah.
Apa lagi yang tak best? Lepas tu transition antara scene to scene ataupun footage to footage sangat awkward, sangat macam tiba-tiba tak smooth gila. Aku rasa macam yang ni yang buat orang lama ke orang baru buat filem tau. Aku rasa macam tu tau. Perasaan aku macam tu. Aku rasa macam aku edit video aku cut. Kadang-kadang aku cut pun aku adalah masukkan macam ni rahsia aku kan. Macam aku masukkan video klip untuk tak nampak benda tu clearly cut tau. Tapi diorang serius lah. Kadang-kadang footage kau nampak clear cut, scene to scene dia macam tak ada link tau. Aku cakap macam continuous dia ke apa, link dia macam tak ada tu. Aku rasa macam mengarutnya dia punya continuous, dia punya link antara footage to footage, scene to scene tu sangat tak best lah. Lepas tu quality visual, aku cakap ini tahun 2026 tau. Malaysia dia dah ada standard quality visual untuk filem-filem yang lain. Bagi aku dah cukup best, dah cukup cantik. Kenapa filem ni masih ada, kenapa masih ada filem yang macam ni visual dia? Seriously, aku rasa macam camera works aku rasa pun ada beberapa benda yang aku tak berapa suka. CGI pun quality visual dan dicampur dengan CGI yang sangat tak cantik, itu bagi aku sangat-sangat fail lah. Itu yang dia nampak filem ni serius lah, murah. Aku tak tahu berapa bajet orang. Kalau kau tak ada bajet, aku rasa prefer tak payah buat pun tak apa. Ataupun kau tunggu bila kau dah ada bajet yang mencukupi, lepas tu baru kau buat. Tapi aku rasa macam mustahil lah tak ada bajet. Sebab kau tahu dia punya team production ataupun company production dia adalah KRU Studio kot. Takkan tak ada bajet. KRU Studio pun dia buat CGI macam ni. Aku rasa macam tak kena lah dengan nama besar macam KRU Studio ni. Tu satu persoalan lah bagi aku. Lepas tu apa juga yang tak best, banyak scene yang tak diperlukan lah. Aku rasa macam kenapa ada benda ni macam aku rasa macam disia-siakan satu scene ataupun banyak scene yang tak diperlukan, yang tak membantu perkembangan filem, perkembangan cerita keseluruhannya. Dia macam just nak tambah untuk memanjangkan filem tu je. Aku rasa kalau dia potong-potong mungkin boleh dapat 1 jam je lah kot filem ni kan. Yang lain tu aku rasa macam kenapalah aku cakap kan. Lepas tu dialog pun sangat awkward. Aku rasa macam bukan sekadar dialog dan scene yang sangat tak diperlukan, tapi kadang-kadang kau rasa macam pelik benda tu berlaku tau. Macam kenapa dia macam kau tahu kan, mermaid ataupun duyung ni satu benda yang sangat orang kata ajaib lah kalau betul ada kat dunia nyata kan. Tapi dia buat macam benda tu selamba dia nak reveal dekat orang kan. Kau nak cari mermaid, kau nak cari duyung. Aku cakap macam kau tak rasa orang akan rasa benda tu bodoh ke? Orang ataupun orang tak percaya yang kau nak reveal macam tu je yang kau tengah cari mermaid. Aku cakap aku tak faham dia punya storytelling dia, storyline dia. Aku cakap aku tak faham macam mana Prof boleh fikir benda tu, ataupun dia tak boleh fikir cara yang lebih baik. Aku rasa sepatutnya Prof dia pernah menghasilkan filem yang sangat bagus ataupun filem komedi yang sangat boleh aku gelak, terutamanya filem-filem anak mami dia. Tapi aku tak tahu lah kenapa untuk filem yang baru-baru ni mungkin Prof dah tak relevan kot. Sorry lah Prof, aku sangat-sangat minta maaf sebab aku terpaksa cakap benda ni. Aku rasa kadang-kadang ada setengah pengarah yang dah lama diorang bukanlah tak bagus, tapi dah tak relevan untuk tahun ni. Dan mungkin pengarah-pengarah yang sekarang satu hari nanti diorang pun akan dah tak relevan untuk masa akan datang. So kalau kau dah rasa kau tak boleh buat filem yang bagus, aku rasa kau perlu stop. Ataupun kau hanya boleh jadi seorang penasihat ataupun seorang cikgu je untuk new blood, pengarah-pengarah baru kita kan. Apa lagi yang tak best? Yang ni paling aku rasa fail. Aku tak tahu, macam aku cakap, aku tak tahu berapa bajet dorang. Kenapa ending dorang gunakan CGI
Bukan CGI, dia gunakan AI. Kalau dia guna CGI, aku okey tau. Walaupun CGI tu tak cantik, tapi bila dia guna AI, kau tahu kan, AI ni bila kau generate, dia akan fail pada part tangan, pada part kaki dan part wajah yang tak berapa sama ataupun kita nampak tak sama lah. Kita tahu yang tu AI. Seriously, clearly kau nampak itu AI. Kau tahu tak, fighting scene yang diguna AI tu, aku rasa macam benda ni orang biasa ataupun content creator yang guna CGI, gunakan AI tu sendiri boleh buat. Aku tak tahu kenapa studio yang besar, pengarah yang nama besar, dia menggunakan AI. Kalau sikit-sikit tu aku okey, aku tak ada masalah. Kau nak adaptasi teknologi baru untuk membuat filem, itu okey kalau kau sekadar guna sikit-sikit. Tapi kalau dah hampir ke semua untuk fighting scene ataupun climax dia ataupun itulah kemuncak cerita kau gunakan hampir semua, aku rasa fighting scene tu digunakan AI, aku rasa sangat fail. Dah lah AI, kalau AI tu cantik mungkin aku boleh maafkan lagi, tapi clearly kau nampak AI yang tak cantik tu tau. Seriously, aku rasa dia macam amatur punya AI. Serius, aku minta maaf lah untuk production ni, untuk prof. Aku harap korang tak hantar LOD kat aku. Apa dia? LOD kat aku je tau. Aku harap itu je lah. Tapi aku terpaksa jujur ni untuk korang nampak lah apa yang aku rasa bila aku tengok. Aku serius ya, aku sangat marah, aku rasa sangat frust dengan AI tu. Aku rasa macam sangat-sangat tak diperlukan lah. Tapi itulah, mungkin itu pendapat aku secara peribadi. Sebab macam aku cakap tadi, aku dengar je orang gelak kan. Orang boleh gelak. Nampak lah ada geng yang boleh terhibur. Tapi ada juga geng yang tak, macam krik-krik je kan. So mungkin ada orang yang mudah terhibur ataupun ada orang yang boleh faham ataupun boleh appreciate dengan apa hasil yang korang buat ni. Ya mungkin ada. Tapi kalau untuk aku, kau tanya, seriously aku rasa satu pembaziran masa, tenaga dan wang ringgit aku. Ya aku tahu tak ada orang pun yang paksa aku untuk buat review untuk tonton. Tapi yelah, bila aku datang walaupun tak dipaksa ataupun kalau dipaksa lagi lah, aku rasa aku akan marah. Tapi walaupun tak, aku akan rasa frust sangat-sangat lah. Duyung bukan satu filem yang gagal satu ketika dulu. Dia adalah satu filem yang agak berjaya. Tapi bila sequel yang kau buat ni macam ni, dia boleh menjatuhkan lah reputasi Duyung yang dulu. So aku harap pengarah-pengarah yang akan datang, kalau nak buat sequel ataupun nak buat filem, dia fikirlah panjang sikit. Kau fikirlah perasaan penonton tu tau. Serius, aku ni luar perasaan aku pula. Kau kena fikir penonton yang bayar, dia bukan sekadar bayar tiket tau, dia bayar kos. Kalau aku naik kereta, aku kena bayar parking, aku kena bayar minyak, aku kena korbankan masa aku. Dan kau tahu tak, yang sebenarnya aku kerja malam. Dan bila aku kerja malam, siang sepatutnya waktu aku untuk berehat dan aku untuk tidur. Tapi aku luangkan masa untuk tengok wayang, maknanya aku luangkan masa untuk tenaga aku. Ini kali ni aku rasa aku habiskan tenaga, duit dan masa aku macam tu. Serius lah, aku sangat kecewa. Dan kalau kau tanya aku berapa bintang untuk filem Duyung Legenda Aurora ni, kalau tak ada part yang boleh aku gelak, aku rasa aku akan bagi sangat teruk. So kerana boleh bagi aku gelak juga kan, at least lah ada 1, 2, 3, 4 part yang boleh aku gelak. Walaupun benda tu kadang-kadang sebenarnya benda tu mengarut yang buat aku gelak. So aku boleh bagi 2 bintang per 10 untuk Duyung Legenda Aurora ni. So kalau kau rasa review aku membantu korang ataupun tak, dan aku minta maaf apa-apa pun review aku kalau mengguris hati korang untuk tahun 2025 ni adalah review terakhir aku. Aku minta maaf pada semua pengarah, pelakon, production dan viewer aku. Lepas ni mungkin 2026 kita jumpa untuk filem-filem yang akan datang, filem Melayu terutamanya ataupun filem Malaysia yang aku akan lebih support lah kan. Of course aku akan lebih support, akan lebih review untuk filem Malaysia.
So, aku harap kau dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Kalau kau rasa aku punya video kali ni membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Duyung Legenda Aurora ni. Sekian. Assalamualaikum.